Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Nur Fadilah binti Cik Husin. Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep pencegahan delinkuensi melalui pendidikan awal kanak-kanak atau dikenali sebagai Delinquency Prevention Through Early Childhood Education. Konsep ini menunjukkan bagaimana pendidikan prasekolah yang berkualiti boleh membantu mengurangkan jenayah dan tingkah laku devian apabila kanak-kanak membesar. Saya akan menerangkan pengenalan konsep terlebih dahulu. Delinkuensi remaja selalunya dikaitkan dengan faktor seperti kegagalan akademik, masalah tingkah laku, pengaruh rakan sebaya dan latar belakang sosioekonomi yang rendah. Namun, kajian menunjukkan bahawa intervensi awal khususnya melalui pendidikan prasekolah boleh membentuk asas-asas perkembangan kepada kanak-kanak seperti perkembangan kognitif, sosial dan emosi yang kukuh sebelum kanak-kanak memasuki alam persekolahan formal. Idea utama konsep ini ialah cegah masalah lebih awal sebelum ia berkembang menjadi tingkah laku jenayah. Saya akan menerangkan bagaimana pendidikan awal mencegah delinkuensi. Pendidikan awal kanak-kanak bukan sekadar mengajar, membaca dan mengira, malah ia memberi fokus kepada kemahiran sosial, kawalan emosi, komunikasi, penyelesaian masalah dan keyakinan diri. Apabila kanak-kanak memiliki kemahiran ini, mereka lebih berjaya di sekolah, kurang terlibat dengan masalah disiplin dan mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik. Idea ini disokong dengan program prasekolah. Contohnya ialah program High Score Pre Preschool Project. Salah satu contoh paling terkenal ialah High Score Pre Preschool Project yang dijalankan di Michigan, Amerika Syarikat. Program ini melibatkan kanak-kanak Afrika Amerika dari keluarga berpendapatan rendah dan berisiko tinggi. Ciri-ciri utama program ini melibatkan pembelajaran berasaskan penerokaan dan soalan, penekanan kepada kreativiti, bahasa dan kemahiran sosial, kelas dijalankan separuh hari dan lawatan ke rumah oleh guru setiap minggu. Kajian susulan sehingga peringkat dewasa mendapati bahawa peserta program lebih ramai tamat sekolah menengah, mempunyai pendapatan lebih tinggi, kurang pelibatan dalam kes jenayah, kurang menjadi pesalah kronik dan lebih stabil dari segi perkahwinan dan pekerjaan. Kesimpulannya, konsep pencegahan delinkuensi melalui pendidikan awal kanak-kanak menekankan bahawa pencegahan awal lebih berkesan daripada hukuman. Yang kedua, pendidikan awal dari peringkat prasekolah juga membentuk asas sasiah dan tingkah laku. Dan ketiga, penglibatan program prasekolah berkualiti boleh mengurangkan delinkuensi sehingga alam dewasa. Seperti yang ditunjukkan oleh kajian, permulaan dalam mendidik kanak-kanak hari ini adalah cara terbaik untuk membina masyarakat yang lebih selamat pada masa hadapan. Sekian, terima kasih daripada saya.